Pagi-pagi kita dah layan ikan-ikan Sungai Melaka. Semuanya fresh Melaka. Kita berada dekat pasar besar pusat bandaraya Jasin. Ikan merah ada, ikan kuning ada, ikan kelabu pun ada. Macam-macam jenis ikan ada pagi ni. Sangat meriah suasana di pasar Jasin. Ikan hasil dari Sungai Melaka yang indah berseri. Lihatlah pemandangan. Ramai orang memilih-milih ikan Sungai Melaka yang terbukti fresh, segar dan tidak lapuk ditelan zaman. Sungai Melaka kaya dengan hasil perikanan dan perdagingan. Begitu juga dengan seafood yang turut menghiasi pasar Jasin yang indah lagi berseni. Ikan laut, ikan sungai, semuanya berada di dalam Sungai Melaka. Kebanyakannya ada yang membuat cincaluk menggunakan ikan-ikan air tawar, air masin, air payau dan air masam. Selain daripada ikan-ikan, kita juga ada daging-daging fresh terus dari Sungai Melaka. Lambang mata, susah nak pilih apa menu kita untuk hari ini. Mungkin ayam Melaka lebih sedap dari ayam Johor. Daging tetel lebih sedap